Kakak nak buat abu pakurawan, tapi resepi orang tua-tua lama pakai cabai kering. Tumbuk pula lagi sedap. Nampak tu bercinta-cuntai pakurawan. Masak tumbuk ni mama. Kita buat belacan sikit kan. Pula agak go. Kita buat garam. Bulan puasa ni kan daripada buat ajar apa, pada duduk belangut je kan. Lebih baik kita suruh tumbuk ni sampai nak buat apa? Nak buat kerabu. Tumbuk kah? Kita campur udang kering, kita tumbuk juga. Lepas tu dah lumat semua ni, tumbuk serai pula. Dan lepas tumbuk serai, tumbuk bawang putih sikit. Lepas tu ni halia ada sikit, ni ada lengkuas sikit. Lepas tu kita tumbuk yang ni penghabis lagi. Waktu tu tumbuk bawang besar ni. Tahu sedap weh, apa try lah buat kan. Bulan puasa ni yang mana ada anak-anak tu panggil. Jangan kita duduk sorang kat dapur. Panggil. Cepat. Berah ni sampai terang tau. Ni kalau kata hampa, kalau kata nak buat orang gerak kan, bebek buat goreng siap-siap ni, bagi lebih sikit boleh 2-3 kali kan, buat senang kan. Tapi tak boleh lah banyak-banyak tu. Takut kata tanya ada pun betul dah. Berah ni kalau kita buat siap-siap nak bulan puasa kan, kita bulan balang. Kita kata jangan, tak boleh. Wah, ni nak buat kerja senang ni. Mama, kenapa tak blender je? Kenapa kena tumbuk? Loh, dulu zaman mama dulu kan, mana ada blender kena tumbuk. Jadi hampa kenal lah ambil pengalaman ni kan. Tumbuk lah semua lagi pun bukan dia buat apa pun kan. Tambah dalam puasa ni, pada dia melengur je tak buat apa. Tolong lah mama sama kan. Jadi lah. Jadi lah benda kita. Pandai nak mama tumbuk semua kakak ni. Bubur dalam ni. Lepas tu sekali kita tumbuk apa lagi tau? Berah yang mama goreng tu. Lepas tu tumbuk pula berah ni tau. Tumbuk bagi betul-betul lumat. Sekali kalau kata tak lumat sangat, sekali kita makan lagi dia jadi kukrang tak sedap. Tumbuk yang tu dulu. Tumbuk. Tumbuk pula dah. Pusing dia. Pusing dia sampai bagi dia hancur sikit. Lepas tu sekali baru tumbuk. Macam tu lah, pandai pun tak. Kalau tumbuk terus sekali dia macam dekat luar. Macam tu lah, makin pandai buat rahan. Okey, aku nak bagi tahu kat hampa, siapa yang teringin nak makan kerabu pakurawan tu kan, tiba-tiba beli, lepas tu seminggu ke sampai 4 hari ke tak buat lagi. Ni aku nak tunjuk hampa. Yang mana kuku ni ambil buang, tak ada runah ambil buang. Lepas tu aku nak pesan kat hampa buat macam ni. Potong guna jari je kan. Tak payah guna pisau. Sebab apa, kita boleh tahu dia punya liat dia ke, kerah dia ke. Lepas tu pula hampa batang dia ni hampa potong tetap ni saja. Jangan panjang-panjang sampai macam ni tau. Kakak hang besok we buat ulam kan, kalau kata kita celok dia lembut kan. Tercekik hampa tahu panjang ni kau hang buat. Sedap lah makan puplak tercekik. Dia ni walaupun kita celok dia lembek, hampa tahu dia macam tali, macam benang, hampa tahu ada dekat sini ni. Macam benang kan. Pasal apa kata kat hampa macam ni, aku nak cakap apa. Ni, kat mana aku nak cerita apa? Ni, kalau kata dia dah lembek, mata dia jadi macam tali ni. Dia jadi macam tali tau. Ni, kuat. Nak tak? Tu kata benda ni bahaya tapi nak makan tu sedap. Ingat tau aku pesan tak apa. Lelok lah. Potong tu ni. Ni. Elok dah. Kalau nak bagi color dia cantik kan, bubur garam sikit, bubur minyak. Lepas tu dah kita rebus, dah celok dah tu. Kan masam pancake tu siram air. Kalau kata apa tak siram air kan, nanti dia masuk lah tau. Siram air je cepat. Bagi dia kekal hijau tu, cantik berseri tu. Tu hampa tengok. Nampak cantiknya. Dia nampak pelik betul tau. Elok. Okey, kakak bubuh ni yang kita tumbuk tadi kan. Ambil bubuh dulu semua ni lah kan. Yang mana kita tumbuk tu. Lepas tu kita bubuh air asam. Jangan banyak sangat tak air asam. Agak-agak padan je air asam. Lepas tu kita bubuh berah yang kita tumbuk tu. Lepas tu kita bubuh Pak Haji sikit. Lepas tu kita bubuh gula putih. Lepas tu kita bubuh garam sikit, agak-agak dulu. Lepas tu kita bubuh gula merah. Lepas tu kena buat risik tau. Sebab tu kakak suruh hampa beli risik dekat Syamil ni. Tahu tak? Sebab sedap. Tambah pula kita buat rabu, kalau hapuk langsung tak boleh makan. Okay, lepas tu kita buat risik. Risik ni agak-agak tau. Risik ni lagi bubuh banyak, lagi sedap. Tapi jangan terlampau banyak sangat. Lepas tu kita buah ayam sikit. Lepas tu kita ramah. Ingat tak, buat macam ni dulu. Bagi rasa dulu sedap apa semua. Berasa asam, berasa garam, semua elok kan. Baru kita boleh bubuh segala-gala daun-daun mak nenek tu. Buat macam ni dulu. Lepas tu jangan lupa pakai santan. Santan ni kalau contoh hampa tak mau basi kan, katalah okey, beku. Hampa ambil panah, hampa blender sikit. Tak basi dah nanti. Okey, lepas tu dah kita blender, kita bubuh santan. Lepas tu kita kacau lagi. Lepas tu kita kacau bagi sampai sebati dia. Lepas tu rasa tau. Rasa bagi sedap apa semua dulu. Barulah boleh kita bubuh daun-daun segala. Kakak tak ada ilmu sebenarnya apa tahu. Siapa ajak. Banyak kok nak makan apa-apa tak reti nak buat, kakak buat live. Kakak buat live, lepas tu
kawan-kawan kita lah Jack. Dia kata Lina salah macam tu. Lina kena buat macam ni dulu. Lina kena buat macam ni dulu. Alhamdulillah pandai dah kau hang kan. Boleh dah makan. Dah rasa dah cukup dah. Rasa asam, berasa garam, berasa dia punya manis dia, berasa dia punya risik dia, lepas tu berasa dia punya lemuk dia memang rasa sedap dah. Baru kita masuk semua kakak ni. Nah. Terima kasih tau. Terima kasih banyak dekat kawan-kawan kita yang ajak akak tu. Kakak tak reti sungguh tak reti. Kakak bagi tahu kat Pak Long abang kan. Saya belajar buat buat rabu kawan ajak. Pak Long kata apa? Abang reti buat. Astagfirullahalazim. Ya Allah. Betapa kita yang teringin nak makan kerabu. Dia kata dia reti buat. Rupanya dulu dia kata masa bulan puasa mak dia duk ajak dia duk buat kerabu. Manalah kau nak tahu dia ingatkan laki aku tak reti buat. Kan? Tapi lebih baik akak belajar dekat kawan-kawan aku. Lagi senang kan? Benda kita tak reti. Tak nak kena marah lagi. Dia tak. Ni aku nak bagi makan dekat Pak Long lagi. Mesti Pak Long bangga dengan aku kan. Wow, bini dia dah pandai dah buat kerabu kan. Tu kerabu apa weh? Kerabu pakurawan. Ya Allah ya Tuhan tu. Puteri kata apa? Mama nampak pun selera sedap. Weh. Kerabu kok hang kan. Dah jadi dah kerabu kok hang tu. Sedap. Ni kalau kata tak habis ibu dalam peti tak ada, jangan ada simpan kat luar. Tu, nampak? Tu. Tu. Allah, alhamdulillah jadi dah. Sedap sedap. Okey weh. Dah siap dah kita bubuh atas ni. Abu kita. Tu. Abu apa weh? Pakurawan. Tu. Pakurawan. Sedapnya pakurawan. Nampak tu berjuntai-juntai pakurawan. Okey. Okey. Tak nampak ada kerang ada tomato pun ada. Kakak suka makan tomato, tu yang masuk tomato tu. Lepas tu pula kerang ni kan. Anak kakak suka makan. Cuma kakak kalau kata makan kerang ni kurang kan. Tu. Sudah dah kawan. Siapa tak pandai buat kan ikut cara kakak. Ni resepi orang lama. Tuk kita dulu. Betul lah weh resepi ni.